Selamat kembali ke Carikas.com dan saya pasti ramai di antara anda ingat kami sudah pun pandu uji Mini Countryman generasi ketiga baharu dalam versi elektrik dia iaitu Countryman SE All-4. Dan masa tu memang padulah, tetapi saya pasti ada di kalangan anda belum sedia atau belum confident untuk mengguna sebuah model elektrik penuh lagi. Jangan risau, model Countryman generasi ketiga ni juga wujud dalam versi combustion atau enjin pembakaran ICE seperti ini, Countryman SO4, dan berita untuk model ni bertambah baik lagi sebab baru-baru ini model ini baru sahaja dimasukkan dalam program pasangan tempatan oleh BMW Group Malaysia dan harga dia dah bertambah lagi marhin. Jadi dalam video hari ini saya akan memberi anda 5 faktor utama anda perlu tahu tentang crossover premium baharu ini yang dipasang secara tempatan di Kulim Kedah. Okey, yang pertama, kedua-dua varian ICE dan EV menggunakan design dan reka bentuk yang hampir sama. Malah, persamaan ni boleh dilihat dengan sentuhan favorite trim yang diberikan kepada model Countryman SO4 ini, di mana ia menambahkan exterior accent warna vibrant silver ni dan juga sentuhan cat warna piano black untuk bumbung dia. Tambah pula apa sama antara kedua-dua varian EV dan ICE ini juga adalah ni sport rim dia. Sport rim 20 inci windmill. Memang besar, tapi saiz besar ni memang padan dengan Countryman generasi ketiga ni sebab ini adalah model terbesar yang pernah dibina oleh jenama Mini. Keadapan siap dengan lampu LED penuh yang lain daripada yang lain. Apa yang menarik juga, ia sama dengan varian EV di mana anda boleh memilih 3 pattern LED di area dia dan ini juga termasuk untuk lampu belakang sekali. Memang nyata beza antara varian EV dan ICE ini taklah jauh mana. Apa yang sangat ketara perbezaan boleh dilihat dekat di sini. Lambang S dia ni. Dalam varian EV, lambang S ni dicat warna kuning. Untuk varian enjin pembakaran atau ICE ni, lambang S ni dicatkan warna merah. Okey, fakta nombor 2 membawa kita masuk ke dalam kabin Mini Countryman SO4 CKD ini, di mana anda boleh lihat seperti eksterior dia lebih kurang sama dengan apa kita dah lihat dengan versi elektrik iaitu Countryman SE All-4. Persamaan dia termasuklah sentuhan fabric 3D knitted houndstooth ni dalam panel dashboard dan panel pintu, siap dengan motif dui warna fade ni, memang lain macam cantik. Model buatan Kulim ini juga lengkap dengan sepasang sport seat JCW hadapan yang dibalut dengan kulit tiruan yang sangat mesra alam, so taklah rasa serba salah sangat. Kat depan ni sama juga dengan versi elektrik, anda akan jumpa 2 paparan digital iaitu satu panel OLED berbentuk bulat 9.4 inci dan juga heads up display minimalis. Saya nak tambah sikit pasal heads up, pasal infotainment screen ni. Ia menggunakan perisian Mini OS 9, memang laju, tak ada lag dan ia membolehkan beberapa features-features yang connected seperti Hey Mini voice command dan juga augmented reality navigation display. Tapi favourite saya dekat dalam sistem ni ialah feature di mana ia memberikan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Kat bawah ni pula anda boleh lihat lengkap sekali dengan sebuah wireless charging pad. Memang sangat praktikal dan efisien. Untuk mereka yang tak suka sangat skrin, jangan risau. Beberapa controls dan toggles masih boleh akses menggunakan switch dan butang fizikal, termasuklah pilihan mod panduan, switch hidup mati enjin, kawalan transmisi dan juga kamera 360 darjah. Okey, ni satu fakta bonus pasal kabin besar Countryman SO4 ni. Alalang ni adalah model terbesar yang pernah dibina oleh jenama Mini. Ia datang lengkap dengan ruang boot yang sangat besar dan praktikal. Secara standard anda boleh lihat ada 450 liter ruang yang anda boleh besarkan lagi dengan adjust ruang lantai ni atau lipat seat belakang. Saya nak tambah akses kepada ruang boot ni ditambah lagi senang dengan ada dia fungsi hands-free power tailgate. Baiklah, kita balik ke fakta nombor 3 iaitu di mana Mini Countryman SO4 CKD baru ini, tahap panduan dan pengenalan dia sama je short dengan varian elektrik yang kami dah pernah pandu sebelum ini, dan saya mulakan penjelasan saya dengan bagi hadapan apa yang lengkap di bawah bonet. Jom tengok. So,
anda boleh lihat Mini Countryman generasi ketiga variant ini lengkap dengan sebuah enjin petrol 2 liter 4 silinder turbo separa hybrid atau mild hybrid yang menjana 204 horsepower dan 300 Nm daya torque. Ia dipadankan dengan transmisi 8 kelajuan automatik dan juga sistem pacuan sumber roda atau all-wheel drive generasi baru dari Mini yang dipanggil All-4. Kesemuanya membolehkan crossover premium ini memecut dari 0 ke 100 km sejam hanya dalam 7.4 saat dan mencecah kelajuan maksima 228 km sejam. Tambahan pula, Mini mengatakan pakej train kuasa ini mampu mengguna bahan api serendah 6.8 liter per 100 km secara average. Okey, apa yang pasti bila ada pertukaran daripada train kuasa elektrik ke train kuasa pembakaran atau combustion, memang dynamics panduan dia sangatlah berbeza. Yang pertama sekali, apa yang pasti, variant Countryman enjin pembakaran ni tidaklah selaju atau sepantas variant elektrik yang kami dah pandu uji sebelum ini. Tetapi ini bukan berita buruk sangat sebab ini memang khas untuk mereka yang tidak sedia atau belum confident dengan kenderaan elektrik lagi. Anda masih dapat enjin pembakaran dan dia punya sensasi-sensasi dia di mana anda boleh dapat bunyi dan feel daripada torque curve dan power curve generation dia memang sangat natural, sangat instinktif. So untuk mereka yang masih lagi suka enjin pembakaran tradisional, ini memang sah sedap bawa. Tambahan pula saya nak highlightkan bahawa Countryman S04 CKD ni berat dia jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan variant elektrik yang kami pandu uji sebelum ni. Malah beza berat dia lebih daripada 300 kg. Jadi apa yang saya nak cakap adalah variant CKD Countryman S04 enjin pembakaran ni, dia punya kona-kona lagi shock, lagi best sebab dia lagi ringan. Tetapi kestabilan kelajuan tinggi dia masih sama dengan yang variant elektrik, jadi masih tinggi dan sangat stabil. Overall, dari segi dinamik panduan, saya cuma hanya ada 2 komplain. Yang pertama, okeylah, bila anda bertukar daripada elektrik ke combustion, anda ada trade off dalam refinement sikit di mana variant enjin pembakaran ni dia bising sikit lah daripada bunyi enjin in particular. Tetapi saya suka bunyi enjin ni dan saya pasti ramai lagi akan suka fakta ini. Tetapi komplain saya yang terbesar adalah fakta nombor 2 di mana steering wheel ni nampak ni tak ada pedal shifter. Aduh, sangat sayang sebab ini satu kenderaan atau produk yang menjanjikan panduan dan pengendalian sporty tetapi pedal shifter tak ada. Kawalan tambahan untuk transmisi tak ada. So ini satu missed opportunity lah pada pandangan saya. Tapi selain daripada tu, bila tolak semua ni, overall dinamik panduan Mini Countryman S04 CKD ni memang shock, cukup memuaskan lah untuk mana-mana pihak yang menginginkan sebuah crossover premium SUV yang juga sangat riang untuk pandu. Oh ya, ini lagi satu bonus. Pengalaman panduan Countryman S04 ni ditambah lagi menarik dengan adanya bunyi enjin yang betul. Dan ini ditambah juga dengan fungsi mini driving sounds. Lagi-lagi bila anda masukkan dalam mode panduan atau experience go-kart. Lihat dan dengarlah sendiri. Okey, fakta nombor 4, anda perlu tahu Mini Countryman S04 CKD baru ini lengkap dengan tahap teknologi tinggi dan kemewahan yang sangat-sangat tinggi, sama seperti variant elektrik Countryman SE04. Ia termasuk highlight-highlight seperti smartphone based mini digital key, power adjustable front seat yang siap dengan driver side memory function, automatic aircon dual zone dan juga part favourite saya, sistem audio 12 speaker surround Harman Kardon. Sound dia memang padu. Oh, sebelum saya lupa, Countryman S04 CKD baru ini juga lengkap dengan pelbagai sistem-sistem ADAS atau Advanced Driving Assistance System yang sama seperti kita lihat dalam versi elektrik iaitu Countryman SE04. Ia termasuk fungsi-fungsi seperti front collision warning, lane departure warning, lane change warning, exit warning dan banyak lagi. Selain daripada tu, ia juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi seperti AEB atau Autonomous Emergency Braking, Lane Keeping Assist atau LKAS, Blind Spot Monitor atau BSM, Rear Collision Warning atau RCW dan juga RCTA iaitu Rear Cross Traffic Alert. Tambahan pula
Mini Countryman S04 ini juga lengkap dengan fungsi Parking Assistant Plus bersama Maneuvering Assistant dan Reversing Assistant, di mana ia menambahkan fungsi-fungsi tambahan seperti kamera parkir 360 darjah bersama fungsi pandangan 3D. Dan jika anda inginkan, pakej ADAS yang lebih tinggi juga wujud secara option, di mana ia menambahkan fungsi-fungsi seperti Adaptive Cruise Control atau ACC bersama fungsi Stop Go, Lane Centering Assist dan juga TSR atau Traffic Sign Recognition. Baiklah, kita pindah ke fakta terakhir sekali, dan pada pandangan saya ini yang paling penting sekali, iaitu harga dan apa yang anda perlu tahu pasal Mini Countryman S04 CKD ini berdasarkan huruf 3 terakhir tersebut, CKD. Harga dia sekarang RM258,888. Jika dibandingkan dengan masa ia dilancarkan sebagai model CBU terdahulu, harga CBU dia memang tak masuk akal, hampir RM350,000. Jadi bila dibandingkan harga baru ni, harga CKD ni sangatlah munasabah. Tambahan pula, harga tersebut sama dengan varian EV, tetapi harga untuk varian EV tersebut hanya akan bertahan sehingga akhir tahun ini. Harga untuk varian combustion atau ICE ini akan kekal untuk lebih lama lagi, dan pada pandangan saya, pada harga tersebut anda akan menerima sebuah crossover premium yang sangat penuh kelengkapan, yang sangat riang untuk dipandu dan memang sangat berbaloi lah. Tambahan pula, nak tambahkan kebaloian dia lagi, Mini Malaysia telah menyiapkan beberapa program-program financing di mana model ini boleh dimiliki oleh anda serendah RM2,338,000 sebulan.